Jom baca berita challenge. Saya baca yang putih, anda baca yang hitam. Kita mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marsila Hassan bersama rakan penyampai. Saya bersama-sama kami berinformasi dalam siaran buletin utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China, tumbuhan spesies Babapatadum, Terasam dan Polytetium, Teragarium yang juga aku dah Teruskan. Teruskan lah, mana boleh. spesies Polytetium, Terasam dan Polytetium yang juga dari sub keluarga Capricorn itu. Ia mengambil masa 3 hingga 7 tahun untuk mengeluarkan Sebuah kempen bunga. dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun, mereka berjaya menghasilkan 300 orkid hibrid merangkumi 79 spesies. Subkeluarga D yang juga dikenali sebagai orkid selipar turut meliputi spesies Wah, kau baik ni. terkenal dengan kesukarannya dibiarkan. Setakat 2016 penamaan secara komersial Sekian hanyalah berita utama malam ini. Terima kasih. Lambat dah. Saya digacau. Maaf, berita selesai. Wah, Sekian berita utama. Dapat duit